Emas banyak simpan, zakat tak pernah bayar. Bukan kedekut, mungkin kita terlepas pandang. Kalau emas yang kita simpan lebih daripada 85 gram dan dah cukup selama 1 tahun, wajib kita keluarkan zakat sebanyak 2.5%. Sebagai contoh, simpan 250 gram emas, zakatnya yang dikenakan adalah 6.25 gram. Ini berdasarkan kiraan 2.5% daripada 250 gram tersebut. Mengikut ringgit, harganya berbeza mengikut pusat zakat negeri masing-masing. Manakala kalau emas tu kita pakai, ada setengah tempat kita tak perlu bayar zakat. Tapi kalau kita pakai sampai berlebihan mengikut uruf kawasan setempat, masih lagi dikenakan zakat. Boleh semak pusat zakat negeri masing-masing untuk dapatkan uruf zakat perhiasan bagi tempat tuan-puan. Ingat, zakat ni bukan beban, tapi membersihkan rezeki dan memberi keberkatan. Jangan takut bayar zakat emas, tapi simpanlah emas sampai kena bayar zakat. Barulah dunia dapat, akhirat pun dapat. Boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas dan kewangan.